malam. Jemputlah duduk dengan selesa, pejamkan mata anda dan benarkan minda anda memulakan pengembaraan. Malam ini, kita akan terbang jauh menuju ke pusat gugusan bintang Orion. Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa salah satu titik cahaya yang jauh itu bukan sahaja wujud secara senyap, malah sedang memerhati dan mungkin juga sedang berkomunikasi. Ini bukanlah kisah tentang planet yang jauh, tetapi tentang bintang itu sendiri yang mula berkelakuan dengan cara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mana-mana bintang. Ini adalah kisah anomali yang telah membingungkan para saintis dan memaksa mereka untuk bertanyakan soalan utama. Adakah kita benar-benar keseorangan di alam semesta ini? Bersedialah untuk mendengar tentang misteri yang sedang berlaku sekarang. Ratusan tahun cahaya dari kita. Sesi santai sebelum tidur mengenai di gugusan bintang Orion. Sebelum kita menyelami anomali itu sendiri, mari kita sesuaikan teleskop khayalan kita. Gugusan bintang Orion atau Sang Pemburu, The Hunter, dikenali oleh semua orang melalui 3 bintang terang yang berbaris. Bagi ahli astronomi, ia adalah tapak semayan kosmik gergasi, tempat bintang-bintang baharu dilahirkan daripada awan gas dan debu. Saintis mengkajinya dengan menganalisis cahaya. Spektrum cahaya menceritakan tentang komposisi kimianya, manakala perubahan dalam kecerahan mendedahkan proses di dalam bintang atau mungkin planet yang mengelilinginya. Semua fenomena ini telah dikaji dan mematuhi undang-undang fizik yang ketat. Ahli astronomi telah menghasilkan katalog terperinci yang menerangkan tingkah laku jutaan bintang. Namun, dalam sistem pengetahuan yang tersusun rapi dan difahami ini, tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan mana-mana model sedia ada. Kisah kita bermula dengan pelanggaran semua peraturan ini. Kisah ini bermula pada suatu malam yang tenang di balai cerap yang tersorok jauh di puncak gunung. Seorang ahli astronomi yang kita kenali sebagai Dr. Arthur Fans sedang menjalankan imbasan rutin langit, mencari planet luar suria atau exoplanet. Algoritma komputer sedang menganalisis kecerahan ribuan bintang, tetapi salah satu daripadanya, iaitu bintang kerdil kuning biasa yang tidak menarik perhatian, secara konsisten mencetuskan amaran. Keredupan kecerahannya berlaku secara huru-hara, mendalam dan tidak berkala. Fikiran pertama Dr. Vance ialah ia hanyalah ralat peralatan. Namun, malam demi malam, teleskop demi teleskop, pelbagai balai cerap di seluruh dunia mengesahkan terdapat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan berlaku pada bintang yang dinamakan TSO 221. Para saintis meneliti setiap kemungkinan sebab semula jadi. Sama ada ia jenis bintang berubah, variable star, yang tidak diketahui, sekumpulan komet seperti yang dilihat pada bintang Tebi, atau pelanggaran planet. Tiada satu pun model yang mampu menjelaskan corak pemerhatian tersebut. Bintang itu berkelakuan seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mengawal cahayanya dengan sengaja, memainkannya seperti suis lampu. Walaupun kedengaran mustahil, semakin banyak hipotesis semula jadi ditolak, semakin kuat timbulnya perasaan bahawa para penyelidik telah berhadapan dengan sesuatu yang melampaui batas fizik yang diketahui. Selepas 2 tahun pencarian yang buntu, sekumpulan ahli radioastronomi mencadangkan satu eksperimen yang luar biasa berani. Daripada terus memerhati secara pasif, mereka memutuskan untuk mencuba nasib dengan provokasi. Idenya adalah untuk menghantar denyutan radio yang kuat ke arah bintang itu.
dan melihat tindak balas yang terhasil. Ia adalah tindakan yang didorong oleh rasa putus asa. Tetapi setelah perdebatan yang panjang dan sengit, kebenaran untuk melaksanakannya akhirnya diberikan. Teleskop radio gergasi kemudian menghantar isyarat pendek ke arah TSO-221 yang mengandungi jujukan nombor perdana. Dan apa yang berlaku seterusnya sungguh di luar dugaan. Hampir serta-merta selepas isyarat dihantar, kelipan bintang yang tidak menentu itu terhenti. Kemudian, ia mula berkelip semula sebagai respons dengan kekerapan yang sempurna diukur secara matematik. Balas dengan jujukan nombor perdana yang sama, 2, 3, 5, 7, 11. Ini mustahil lagi hanya kebetulan. Ini adalah jawapan yang langsung dan bermakna, disampaikan dalam bahasa matematik, bahasa sejagat bagi semua akal. Pada malam itu, dunia sains bergegar. Ini adalah kenalan pertama. Umat manusia tidak lagi bersendirian di alam semesta ini. Berita mengenai kontak itu mencetuskan gelombang kegembiraan dan ketakutan di seluruh dunia. Sementara itu, dialog dengan bintang yang kini digelar pemerhati itu terus berlangsung. Ia mula menghantar maklumat dalam kod binari, bermula dengan asas geometri dan kimia, kemudian diikuti dengan imej molekul DNA. Pemerhati membuktikan bahawa ia mengetahui kod asas kehidupan kita. Sebagai balasan, manusia menghantar mesej kompleks mereka sendiri, merangkumi data saintifik dan muzik Beethoven. Jawapan daripada pemerhati tiba hampir serta-merta, memecahkan had kelajuan cahaya dan mempamerkan tahap teknologi yang sukar dibayangkan. Ia adalah imej-imej bumi yang dirakam dari angkasa lepas dengan perincian yang luar biasa, piramid, tembok besar China. Kemudian, klip-klip sejarah kita menyusul, peperangan, pertempuran dan kemuncaknya, cendawan nuklear di atas Hiroshima. Mesej itu jelas dan kejam. Kami tahu segala-galanya tentang anda. Kami tahu sifat agresif anda. Berhati-hatilah. Selepas itu, pemerhati terus senyap meninggalkan manusia dengan kesedaran yang membebankan. Kita telah lama diperhatikan dengan teliti dan pemerhati itu ternyata tidak gembira dengan apa yang disaksikannya. Kesunyian pemerhati berlanjutan selama berdekad-dekad. Sepanjang tempoh itu, umat manusia setelah mengatasi kejutan awal, perlahan-lahan mula berubah. Ancaman bersama atau lebih tepat lagi, ujian bersama telah menyatukan semua orang. Ini menandakan bermulanya era kerjasama global, pelucutan senjata dan penyelesaian masalah alam sekitar. Dan kini, setelah dunia berubah sepenuhnya, pemerhati menghubungi kita buat kali terakhir. Menggunakan gelombang graviti, dia menghantar kurniaan terpentingnya serta amaran terakhir kepada umat manusia. Ia merupakan pelan induk teknologi yang membolehkan penciptaan lubang cacing merentasi ruang masa bagi membolehkan perjalanan antara bintang secara serta-merta. Mesej yang disertakan bersama pelan itu ringkas sahaja. Ini adalah alat, bukan senjata. Pilihan di tangan anda. Selepas itu, bintang TSO 2701 padam. Ia hilang begitu sahaja dari langit malam. Pemerhati telah pergi meninggalkan kita dengan teknologi yang berpotensi menjadikan kita Tuhan atau memusnahkan kita. Umat manusia kini berada di persimpangan paling kritikal dalam sejarahnya. Beratus-ratus tahun telah berlalu. Umat manusia setelah melalui perdebatan sengit dan hampir mencetuskan perang baru semata-mata kerana berebut teknologi, akhirnya menemui jalan kebijaksanaan.
Mereka menjelajah bintang-bintang bukan sebagai penakluk tetapi sebagai peneroka yang berhati-hati. Dan di salah satu perpustakaan galaksi yang purba, rahsia pemerhati, The Observer, berjaya diungkap. Ternyata alam semesta ini tidak didominasi oleh bangsa agung mahupun sebarang hakim. Sebaliknya, yang ada hanyalah hukum masa. Tamadun yang mencapai tahap kematangan tertentu akan mendapat keupayaan untuk menghantar maklumat kembali ke masa lalu mereka sendiri. Isyarat yang datang dari Orion itu bukan daripada makhluk asing. Ia hanyalah gema, suatu amaran yang dihantar oleh umat manusia itu sendiri dari masa depan yang jauh demi membantu nenek moyang mereka agar tidak tersasar dan membuat pilihan yang tepat. Lingkaran itu telah lengkap. Penemuan terbesar di angkasa lepas bukanlah tamadun lain. Sebaliknya, ia adalah diri kita sendiri. Kebijaksanaan kita sendiri yang menghulurkan tangan bantuan merentasi jurang waktu. Ini adalah pengajaran utama. Semua jawapan yang kita cari di bintang-bintang sebenarnya tersembunyi di dalam diri kita. Ini pengembaraan kita menuju bintang Orion hampir tiba ke penghujungnya. Kisah ini sememangnya rekaan, namun ia menyentuh persoalan yang paling hakiki dan penting dalam kehidupan kita. Apakah maksud sebenar menjadi makhluk yang berakal? Apakah tanggungjawab kita di hadapan jurang keabadian ini? Misteri TSO 2007 adalah metafora bagi kesedaran diri kita sendiri. Kita sentiasa menerima isyarat dari dalam diri, suara hati nurani, bisikan intuisi dan desakan akal. Dan kita sentiasa berhadapan dengan persimpangan pilihan. Kisah sang pemerhati mengajar kita suatu perkara yang paling utama. Hubungan yang paling penting untuk kita bina adalah hubungan dengan versi terbaik diri kita sendiri. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Saya berharap kisah ini dapat membantu anda menemui ketenangan. Jika anda suka, jangan lupa tekan butang like dan langgan saluran ini. Dan sekarang, persoalan utama untuk anda. Apakah pilihan yang anda rasa telah dibuat oleh umat manusia setelah menerima kurniaan dari sang pemerhati? Sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Selamat malam dan semoga mimpi indah.